dapatkan peluang datang ke Adina Beach Resort, kita ada berbagai aktiviti yang sesuai dengan anda dan keluarga ya. Kalau ada anak lelaki ada caranya ya, ada kebunnya, ada main bola tampar pantainya, ada futsalnya. Jadi grouping ke datang individu ke nak datang kata nak dating dengan isteri tak tinggal anak, ada makan tepi pantai dia akan buat apa orang kata ala-ala apa kenangan yang terindah dia akan buat set-set. Jadi anda hanya hubungi syarikat Adina Beach Resort, anda akan dapatkan perkhidmatan mereka ini yang amat-amat menarik dan berbaloi, dan anda akan dapat view seperti ini. Itu je. Jadi jangan tunggu booking Adina Beach Resort, anda boleh merasai ya, pantai berada di pantai dan tak payah nak pergi Pinang dah. Kuantan, Pahang kita ada tempat yang menarik dan harganya lebih murah daripada Langkawi dan Pulau Pinang. Lagi, dah. Tak boleh betul tak? Okey dah, memang bawa. Jadi dia boleh buat okey, belah sini. Boleh. Terus dulu ah. Dah. Boleh sikit, pusing. Cepat. Pusing ha. Turun dulu geng. Yang ni penting kan sebab sekarang tengah top. Jadi kalau saya bagi satu cadangan, kalau anda nak beli, elok anda rasa dulu. Rasa dekat apa Adina Beach Resort ni dia buat untuk sewaan. Dikira macam mana dek kalau sewa? Kalau macam ni 85. 85. 15 minit. No. Dia promotion bagi setengah jam. Dia bagi setengah jam untuk 85 ringgit. Kalau macam ATV 85 sejam. 85 sejam terus. Jadi anda puas hati dan untung bila berada di Adina Beach Resort, dia punya kelengkapan apa orang kata aktiviti riadah dia ada. Ya, dia buka dari pagi sampai petang lah ya. Malam tutup lah. Dia lepas pukul 7 dia tutup lah, bahaya kan. Dah gelap apa semua. Jadi anda boleh pusing dia sampai dari mana ke mana dek? Jarak tu 60 km lah. No, dari ni sampai lah ikut. Ya, kalau macam kita bagi sewa, kita bebas. Masa hantar, tu je kita. Nampak? Puas hati kan. Jadi ada 4 Kan ada lagi? Ada kita ada 4 biji. Dia ada 4 biji, ATV sebiji. Ada 5 orang tapau. Dia boleh naik seorang je kan? Yang ni 2. Okey. Jadi dia ada 2 speed. No, 1-2 atas pasir jatuh. 1-2 atas pasir jatuh kan. Tak daya kita ya. Jangan buat. Kalau tak biasa try slow-slow cuba slow-slow, nanti dah biasa baru tekan. Mari kita tunjuk. Ini skill. Saya try sikit. Nah, Sarah, sekejap. 2 boleh. 1 tap. Atas bawah tu motor makan tongkat. Adina Beach Resort, Kuantan Pahang, let's go. Yeah. Pantai, pool, ATV, pickleball, jump koti, jump healing. Yeah. Check-in sampai terus rasa tenang. Angin pantai bertiup hati jadi senang. Wifi laju, parking pan free. Datang dengan family memang happy gila ni. Bilik deluxe, calet tepi pantai. King bed empuk memang lena sampai pagi. Aircon sejuk, TV pun tersedia. Housekeeping kemas, bawa helmet siap-siap kan ada sedia helmet. Bangun pagi sarapan tengok laut membiru. Layan kopi panas sambil tengok ombak lalu. Restoran halal, menu memang padu. Sekali datang sini mesti rindu selalu. Sekejap tu. Adina Beach Resort, jom kita enjoy. Pantai dan kolam renang buat hati joy. Main ATV, baik sampai petang. Cuti kat Adina memang paling tenang. Adina Beach Resort, semua ada sini. Pickleball memanah biti tak henti. Futsal pantai, bola tapak tepi laut. Kalau dah sampai sini memang susah nak cabut. Yeah.
tutup jadi je. Kita tunjuk ni pula. Jangan risau, pusing tepi pantai sambil layan view hijau. Hati vibe berdebu, adrenalin tinggi, membersemua gelap sampai tak berhenti. Dia ada 4 biji suron, 1 aktiviti. Kita tengok aktiviti suron yang ada. Nanti dia cakap dengan Mr. King dulu, orang kampung kita. Kuantan jadi destinasi pilihan. Pool view, beach view, semua memang lawa. Datang sekali pasti nak repeat berkali-kali pula. Santai petang tengok matahari terbenam. Malam pula lepak sambil dengar ombak berdendang. Tak kira kawan, keluarga atau pasangan, Adena Beach Resort memang pilihan kemenangan. Adena Beach Resort, jom kita enjoy. Pantai dan kolam renang buat enjoy. Main dan tidur, baik sampai petang. Berikuti kata Adena memang paling tenang. Adena Beach Resort, semua ada sini. Nanti budak-budak boleh main kan. Sebab dia tak payah nak jumpa-jumpa kalau yang konsumen kan. Jadi dia yang ni boleh. Adena Beach Resort, tempat healing nombor 1. Kuantan Pahang kita datang lagi. Tengok saya bagi anak saya pun boleh try. Kuantan Pahang, let's go. Takut. Yeah, yeah, Budak pun sesuai. Jadi ada aktiviti lah antara awak dengan keluarga. yeah. Nampak. Adena Beach Resort. Baik Pulau Pinang tu ada kan dekat Hotel Adena Beach Resort ni. Buat Pulau Pinang tu anda boleh dapat kat sini. Dia lebih murah lah. Dan tak sesak kan. Tengok dia ada. Dek. Berapa ni dek? Sewa? Tapi tak boleh lama saya nak pergi hospital ni. Saya nak pergi tengok anak apa? 1, 2. Ambil gambar dulu. Tak rapi. Rambut nampak handsome set. Semua terjaga, bangun pagi sarapan, tengok laut membiru, layan kopi panas sambil tengok ombak lalu, restoran motor. menu memang padu, Sama sekali tak boleh naik datang motor. sini mesti rindu Bahaya. selalu. Adena Beach Resort, jom kita Oh, enjoy, pantai dan kolam dah. Saya call Mr. King lah. Saya call Mr. King. Dia datang. memang paling tenang. Adena Beach Resort, semua ada sini. Nak bayar pada Bayar kat awak. bayar. Okey. Dia di mana kau jaga dia? Tepi laut, kalau dah sampai sini memang susah nak cabut. Tu harga berapa? Yang ni RM85 satu jam. Satu jam. Nak sekejap je. Dia ada promo. Sekejap tak boleh. Dia tanya, dia tanya. Ya. Untuk promo boleh kan? Ya. Nak buat video je nak gerak ke hospital. Habis waktu melawat. Tu lah saya nak. Tak ada lah. Tapi dia cakap Mr. King lah. Dia telefon dia. Ini yang tuanku pakai ni. Suruhan ni. Siapa punya? Hotel punya. Siapa ni lah? Yang dulu. Buat hati. Satu apa RM10,000? RM20,000 dia? Ada. Ya. Dia cakap RM20,000 lah tu. Kan? Ada. Sebab kuat ni macam scrambler dah. Dia ada spot mode. Ada. Biasa dia ada spot mode. Dia ada. Ni berapa satu dikira 1 jam? Dia dah 15 minit 85 kan ada. Oh. Dia ada promo je. Promo. Ada suron kan. Siapa-siapa nak rasa suron benda ni mahal. Tapi kalau nak beli boleh. Datang sini dulu rasa. Rasa kat sini. Sambil-sambil tidur di sini Adena Beach Resort. Dia ada 4 set. Lepas tu dia ada TV lagi 1 set. Jadi nak rasa anda boleh datang bermalam sini. Boleh sewa suron kat sini. Tak perlulah apa kelang kabut nak beli tak apa. Dapatkan pengalaman nikmatnya dulu. Bagaimana nak bawa suron ni. Ni manajemen suron. TV boleh lah asal dah. Tak ada orang jaga. Nana amen. Nana.
Cafe dia. Pizza. Adina sambal ikan pizza sudah. Sambal ikan pizza. Ayo. Oh, try lah ya. Ini bukan biasa-biasa ni. Tuanku punya motor ni. Ha? Apa? Oh, tuanku pakai motor. Surang.